Selamat datang tuan My HR Kit. Untuk video kali ini saya nak tunjukkan kepada tuan-tuan dan puan-puan bagaimana nak bermula. Pertama sekali tuan-tuan dan puan-puan, bila tuan-tuan dan puan-puan dah mendaftarkan My HR Kit, langkah pertama adalah tuan-tuan dan puan-puan perlu melengkapkan persediaan syarikat. Di sini tuan-tuan dan puan-puan boleh masukkan maklumat syarikat dengan tuan-tuan dan puan-puan menekan persediaan syarikat di sini, ataupun tuan-tuan dan puan-puan pergi di bahagian kanan ini ada logo macam syarikat tu, kita tekan di bahagian kanan ni. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan boleh masukkan maklumat syarikat seperti logo, nama dan nama company lah. Sebagai contoh di sini saya cuba masukkan logo syarikat di sini. Kemudian di sini tuan-tuan dan puan-puan boleh masukkan nama person in charge untuk menguruskan segala dokumen dan setiap dokumen. Kalau sekiranya ada penanda tangan surat, tuan-tuan dan puan-puan boleh masukkan di sini lah. Sebagai contoh, kita masukkan nama kita. Dan di sini tuan-tuan dan puan-puan masukkan tanda tangan lah. Dan tanda tangan ni tuan-tuan boleh masukkan yang gambar punya lah. Okey, gambar ni sebaik-baiknya gambar tersebut adalah gambar yang PNG. Okey, gambar PNG. Okey, di sini bila kita upload kita punya tanda tangan ni, nanti dekat dalam surat yang tuan-tuan dan puan-puan masukkan nanti akan ada tanda tangan tuan-tuan dan puan-puan lah. Jadi masukkan dekat sini. Okey, yang ini kalau kata nak tanda tangan lah, kalau tak nak pun tak apa. Dan masukkan maklumat syarikat di sini, dan industri ni pilih-pilih industri apa. Dan di sini kalau maklumat di sini masukkan sekali lah maklumat syarikat. Okey, sebagai contoh. Yang ni pun masukkan nombor telefon syarikat. Okey, yang untuk bahagian profil HRD ni, kalau tuan-tuan dan puan-puan ni boleh lengkapkan. Kalau tak apa. Kemudian di bawah ni pun kalau tuan-tuan dan puan-puan tak tahu nak lengkapkan apa, tak apa, kosongkan dahulu. Lepas tu kita pun simpan perubahan. Jadi tunggu sampai dia save sebentar. Okey, lepas tu di sini dia beritahulah maklumat syarikat telah dikemas kini. Okey, jadi itu adalah selesai bab yang pertama. Kemudian selepas kita dah lengkapkan maklumat syarikat, tuan-tuan dan puan-puan pergi di bahagian pekerja. Okey, di bahagian pekerja ni tuan-tuan dan puan-puan boleh import pekerja, iaitu senarai pegawai, staf ataupun tim tuan-tuan dan puan-puan. Di sini tuan-tuan boleh masukkan file macam di sini. Sebaik-baiknya tuan-tuan dan puan-puan masukkan file Excel lah, yang mana di sini dia akan bacalah dia akan baca segala maklumat yang kita dah upload dekat dalam Excel tu. Sebagai contoh, saya ambil kat sini nama pekerja. Contoh ni, okay, kita open. So dia akan kena pastilah berapa banyak bilangan pekerja kat sini. Lepas tu kita pun import. Lepas tu kita tutup. Dan di sini kita boleh lihatlah senarai nama pekerja. Dan kat sini mana yang tidak ada kaitan tu, tuan-tuan dan puan-puan boleh padam lah. Di sini tuan-tuan dan puan-puan boleh padam. Macam di sini yang nama pun ini tersilap ni, so boleh padam. Dan juga kita boleh edit dekat sini. Dan selain daripada kita boleh upload guna Excel, kita juga boleh tambah nama pekerja secara manual, iaitu kita tekan saja tambah pekerja. Dan di sini adalah maklumatnya, nama penuh dan sebagainya. Ini pun boleh masuk secara manual. Tapi kalau tuan-tuan dan puan nak cepat dan ada senarai nama tu, tuan-tuan boleh upload secara bug dengan menggunakan Excel. Okay, selepas kita dah masukkan nama pekerja, barulah kita boleh menghasilkan dokumen yang kita mahukan. Sebagai contoh, kita nak buat dokumen tentang hiring. Kita pergi dekat hiring. Kemudian kita ambil contohnya kita nak buat offer letter. Tekan offer letter. Kemudian pilih nama pekerja yang kita dah upload tadi. Contohnya saya ambil nama ni, Daniel. Dan dekat sini katalah Daniel ni untuk siapa. Dan di sini tuan-tuan masukkan jawatan dia. Ni kalau ada jabatan boleh masukkan jabatan. Dan gaji ni masukkanlah gaji dia berapa. Contohnya kita masukkan 650. Okay, airline tetap kalau ada tuan-tuan boleh masukkan. Dan di sini juga kita boleh minta AI bantu masukkan. Di sini AI akan cuba masukkan mana yang berkaitan lah. Kemudian masukkan tarikh mula dia.
Kemudian berapa, kalau ada tempoh probation masukkan berapa, contohnya 3 bulan. Tempoh notice katakan 1 bulan. Okey, di waktu pekerja kalau ada masukkan, lokasi pun kalau ada masukkan, dan tarikh terima akhir boleh masukkanlah tarikh yang tuan-tuan dan puan mahukan lah. Kemudian sekiranya semua ni dah lengkap, tuan-tuan tekan saja generate document. Dan di sini dia akan generate lah dokumen. Di sini tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat di sini. Dan sekiranya ada apa-apa perubahan yang tuan-tuan dan puan-puan nak lakukan, tuan-tuan dan puan-puan boleh tekan edit dokumen dan boleh edit dekat sini lah. Dan yang lain semua ni tuan-tuan dan puan-puan tak perlu nak. Yang bawah-bawah ni dia punya kod ni tuan-tuan hiraukan saja. Di sini tuan-tuan dan puan-puan boleh tambahlah kalau ada perkara-perkara lain. Sekiranya tidak, tuan-tuan dan puan-puan tekan saja simpan perubahan. Kemudian dokumen ni kita boleh download sebagai PDF. Contohnya kita download. Dan di sini dia akan download lah file ni. Dan di sini ini adalah file yang akan kita berikan kepada pekerja kita. Jadi itulah bagaimana cara untuk kita menggunakan Mac HR Kit. Dan di sini tuan-tuan dan puan-puan boleh explore lah. Di sini ada banyak dokumen yang tuan-tuan dan puan-puan boleh hasilkan. Dan tuan-tuan boleh cuba satu persatu. Dan sekiranya tuan-tuan dan puan-puan ada sebarang pertanyaan, persoalan, tuan-tuan boleh bertanya di dalam grup yang telah pihak kami sediakan. Sekian saja untuk video kali ini. Kita jumpa dalam video akan datang.